Terkini, Majlis Perkampungan Bunian, RM500,000. Usahawan Kelantan berdepan penjara. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Nama seorang usahawan dan pempengaruh media sosial dari Kelantan tiba-tiba jadi bualan hangat selepas majlis hari lahir anak-anaknya, yang bertemakan Perkampungan Bunian, tular dekat media sosial. Apa yang buat ramai terkejut bukan sekadar tema majlis tu, tapi kos keseluruhan acara berkenaan yang dikatakan mencecah sehingga RM500,000. Memang luar biasa betul sambutan yang dibuat tu sampai netizen pun tak habis bercakap. Menurut laporan harian Metro, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) kini sedang melengkapkan siasatan berkaitan majlis berkenaan. Difahamkan, selepas semua proses siasatan selesai, kes itu akan diserahkan kepada Ketua Pendakwa Syariah sebelum tindakan lanjut dibuat di Mahkamah Syariah. Kalau siasatan mendapati wujud elemen yang melanggar syariat, wanita berusia 34 tahun itu berpotensi didakwa di bawah Seksyen 12 Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Majlis tersebut dilaporkan berlangsung di kediaman usahawan itu di Tumpat, dan mula menarik perhatian ramai selepas video serta gambar dekorasi tersebar di media sosial. Konsep Perkampungan Bunian yang digunakan pula dipercayai diambil inspirasi daripada filem berkaitan makhluk mistik. Disebabkan itu, ramai mula mempersoalkan kesesuaian tema berkenaan. Seksyen ini memperuntukkan hukuman terhadap mana-mana individu yang didapati menasihati, menggalakkan, atau menghasut perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau moral, katanya.